Waktu semakin pendek. Yang ni pun selalu saya huraikan. Betul, taqarubuz zaman ataupun taqarubuz zaman. Subhanallah. Daripada Abu Hurairah bahawa Nabi SAW bersabda, kiamat tidak akan terjadi sehingga waktu terasa amat pantas. 1 tahun rasa macam sebulan. Kemudian 1 bulan rasa seperti seminggu. Kemudian 1 hari rasa seperti sesaat. Sehari seperti sesaat. Sesaat tu Nabi sebut seperti letusan api. Kita tengok api nak sini, api nak meletus sekali tu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, tanda 62 ini pun sudah dirasai oleh kita semua. Ulama sebut beberapa pendapat tentang masa menjadi pendek ni. Antara pendapat yang paling tinggi sekali, yang paling masyhur sekali ialah Imam Ibn Hajar sebut masa menjadi pendek disebabkan kurangnya barakah. Nabi kata apabila dekat dengan kiamat, kalian akan merasakan setahun itu seperti sebulan. Betul-betul punya yang Nabi sebut tu. Lagi dekat dengan kiamat, lagi dekat dengan kiamat, masa tu lagi pendek. Sebab apa? Keberkatan semakin kurang.